Bolehkah baca bismillah sebelum wuduk jika berwuduk dalam bilik air yang bersekali dengan tandas? Baik, dia masuk berwuduk dalam tandas, boleh tak baca bismillah? Dengar baik-baik, berwuduk dalam tandas ini adalah harus. Kena faham waktu dulu. Yang haram ialah berwuduk dalam mangkuk tandas. Dia ada beza tu kan. Berwuduk dalam tandas lain, berwuduk dalam mangkuk tandas, cebok air dalam tandas, komor penuh dalam mulut. Jadi bila dibenarkan berwuduk dalam tandas, wuduk sahaja, tidak dibenarkan zikrullah. Okey, Nabi nak masuk tandas, pada tangan Nabi ada cincin bertulis Muhammad Rasulullah. Dalam kitab hadis Nabi tanggalkan cincin itu, tak masuk dalam tandas, tempat buang air. Nampak? Dia letakkan di luar, memuliakan. Okey. Satu hari pula Nabi sedang buang air, seorang laki-laki wisaran, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Selesai daripada buang air, baru Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Nampak? Jadi faham sini ulama istinbat hukum, ketika sedang buang air, ketika berada tempat dalam tandas, maka tak elok kita sebut nama-nama yang mulia, berzikir, baca Quran, selawat dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita nak baca bismillah, nak masuk tandas, baca di luar tandas. Okey, sampai pintu tandas bismillahirrahmanirrahim, atau paling kurang kata ulama bismillah. Okey, paling kurang bismillah. Nampak? Dah buka pintu tandas, boleh lagi baca, jangan langkah ke dalam. Tandas dah buka pintu, belum melangkah, boleh lagi bismillah, kerana masih dikira di luar. Masuk di dalam dilarang bismillah. Dua pendapat, pendapat pertama makruh, pendapat kedua haram. Kena jaga. Okey, dah kenapa nak baca bismillah sebelum masuk tandas? Itu kelebihan dia orang Sungai Petani. Siapa yang baca bismillah ketika masuk jamban, bila dia masuk dalam, dia buka seluar, jin tak nampak angry bird dia, jin tak nampak kemaluan dia, jin tak nampak aurat dia. Itu kelebihan. Betul tak? Ajar ke bini ni, nak masuk bilik air mandi, masa pintu bilik air bismillah. Bini kita tak baca bismillah, betul tak? Dia masuk dalam bilik air, dia buang baju, telanjang, mandi, jin penuh keliling duk tengok. Duk tengok bini kita mandi 20 tahun dah duk tengok. Kita kok duduk kecing berak, duduk buka keluar, takkan nak berak dalam keluar, buka keluar, jin tengok, tu dia. Nampak? Kita yang bodoh 30 tahun jin duk tengok. Faham? Satruma baina a'yunil jin wa arati bini adam qauluhu bismillah inda dukhulil khalaiq au kama qala. Nabi kata yang menjadi dinding tak nampaknya jin kepada aurat manusia di dalam jamban ialah dia baca bismillah. Nampak? Itu kelebihannya. Kita baca bismillah, tak baca masuk terus macam kambing. Nampak tak? Kita tengok kambing kecil di pinggir jalan, ada baca bismillah.